Untuk penonton yang mungkin baru join, sekarang ni kita bersiaran live di channel YouTube untuk Business on Air, iaitu topik hari ni adalah topik branding. Jangan lupa untuk like, share dan komen jika ada sebarang soalan ataupun idea untuk kami bahaskan lah. Intan, Okey, baiklah. Seterusnya adalah emotional connection dan juga storytelling. Maksudnya dekat sini HQ kena instilkan ataupun terapkan lah ada emotional connection dengan pelanggan tu untuk brand dia. So branding yang power bukan jual produk sahaja. Bukan semata-mata menjual produk lah. Dia kena jual emosi, kena jual perasaan. Sebab orang membeli ni bukan sekadar nak membeli produk je. Dia membeli dengan perasaan dia. Apa dia rasa lepas dia beli produk tu. Okay. So contohlah Nike, dia tak jual kasut. Dia lebih kepada dia jual semangat. Kalau tengok dia punya iklan pun mostly yang bersemangat. Betul tak? Dia bagi macam ayat-ayat motivasi. Kalau perasan lah. Nampak aktif. Betul. Nampak macam aktif. Lepas tu Starbucks dia bukanlah hanya jual kopi. Dia menjual momen yang macam relax, santai dengan kawan-kawan, chill dengan kawan-kawan, duduk bersama kan sambil minum kopi yang premium. So bila contoh kesan apabila pelanggan rasa connected, mereka akan stay lah. Dan orang cakap customer loyalty lah kat sini akan wujud. Okay, contoh ni Nike saya cakap ni, just do it. Tengok ayat dia, believe in something even if it means sacrificing everything. Ayat-ayat motivation. Ni Starbucks lah, macam saya cakap tadi lah. Jual suasana yang chill, moment personal. Okay. So kalau Starbucks punya restoran pun dia punya ni pun semua sama. Kita pergi mana-mana outlet pun kita akan rasa macam nak duduk lah. Lagi satu dia ada bau dia tersendiri kalau perasan kan. Kalau masuk kita rasa tenang sebenarnya. Walaupun sekarang tak masuk. Berbanding yang warna biru tadi tu. Dia macam masuk-masuk tu macam nak kena keluar cepat-cepat. Betul. Yang biru tu betul. Yang biru tu betul. Tak tahu lah. Pastilah. Mungkin dia punya macam message tadi, Zeus revolutionizing coffee. Dia macam dia bukan Dia tempat. Kan? bukan tak fokus untuk dia tak fokus pada benda tu. chill lah macam tu lah. Dia fokus tu pada teknologi tu. Macam kita nak duduk dekat Zeus tu buat kerja pun kita tak rasa. Tak boleh. Tak boleh ya. Beli nak balik lah. Nak balik lah. Dia nak balik, kita nak minum dalam ambil kereta je. Ya. Macam Starbucks dia boleh duduk lagi lah. Dia boleh lepak. Mungkin suasana kedai tu sendiri. Cakap pasal bau kan. Taklah ni mungkin saya seorang ke. Tapi entahlah orang lain apa perasaan. Okay, bau apa itu? Kalau bau ni macam-macam. Kalau pergi kami family kami kaki Speed Mart. Kalau pergi mana-mana Speed Mart, kenapa bau sama? Kita tak tahu orang lain perasan ke tak. Tapi tak tahu orang lain perasan ke tak. Tapi pilah mana-mana branch pun, Penang ke luar Penang bau ke, sama. Bau kedai yang sama. Mungkin dia guna pewangi tersendiri. Tak, mungkin Makcik Inah kalau kita tutup mata kita dah tahu dah ni Speed Mart. Ni Speed Mart. Dia bukan bau pewangi ke tak. Nak kata busuk pun tak kan. Tak. Dia bau produk baru lah. Bau kotak ke, bau susunan produk tu tak pasti. Tapi bukan bau wangi. Bukan bau busuk juga. Bukan busuk, bukan wangi. Dia ada bau dia. Benda baru lah. Benda macam kita bau duit kan. Duit baru kan. Tapi ni dia ada bau kedai yang baru. Mana-mana Speed Mart pun. Saya dah pergi negeri lain pun. Ya, mungkin itulah identiti dia. Mungkin kedai mungkin tu bau. identiti yang secara tak sengaja. Tak tahu mungkin. Tak tahu kalau ada penonton kat sini ada pengalaman yang sama boleh komen. Betul. Speed Mart. Speed Mart. Nanti try lah. Nanti kita boleh pergi Speed Mart. Okay. Alright, next adalah kebaikan branding kepada bisnes. Okay, yang first kali adalah yang terutamanya adalah dia boleh wujudkan loyal customer. Macam mana boleh wujudkan loyal customer ni? Sebab macam masa saya cakap tadi, pelanggan bukan beli produk, mereka beli emosi dan pengalaman. Kemudian branding ni pula kalau dia resonate dengan pelanggan ataupun buat orang rasa connected tu, so kemungkinan orang tu akan repeat purchase lah. Ataupun mungkin membuat pembelian yang lebih. Dan kemudian customer, bila ada branding ni, customer akan promote brand secara sukarela. Tanpa kita sedari pula. Dan kemudian boleh jadi brand ambassador secara percuma. Ni adalah free marketing lah untuk HQ. Sebab HQ tak perlu bayar, tak keluarkan kos pun. Mereka buat review ikut suka je, macam tu je kan. Kemudian adalah branding juga boleh naikkan nilai produk. HQ dia boleh jual mahal sikit kalau ada branding. Ya, kalau tengok setengah brand yang sekarang top, pada asalnya dulu harga dia tak semahal sekarang. Ya, saya tahu brand tu. Makin lama makin naik. Sebab Tapi apa? orang Sebab masih brand. beli. Sebab brand. Sebab apa orang masih beli? Sebab dia dah ada customer tetap dia. Customer setia dia yang dah. pada awal dia tu tak dulu. kisah. So mereka dah tak Nampaklah kisah lah. kelainan harga dia tu. Ya, betul.
Okay, so first kali adalah siapa lah lelaki ni. Itulah kejut. Pelanggan beli emosi dan pengalaman. Orang tak semata-mata beli apa yang HQ jual, tapi apa yang mereka rasa bila beli dari HQ. Contohnya macam Apple tadi, bukan sekadar beli sebab specs dia ataupun feature dia yang cantik ke apa, tapi sebab kita rasa eksklusif, rasa confident, rasa modern. Starbucks pula bukan sebab kopi mahal, tapi sebab rasa relax, rasa premium, kopi yang premium walaupun harga dia agak mahal lah. So apa yang HQ boleh buat berdasarkan poin yang pertama ni? So HQ bolehlah kena pasti emosi utama yang HQ nak pelanggan rasa. Adakah nak mereka rasa relax bila guna produk tu, ataupun nak rasa hebat, rasa macam bersemangat. So HQ kena tetapkan emosi apa yang HQ nak terapkan. Kemudian bentuk pengalaman pelanggan dari awal, dari sudut packaging, cara respon mesej customer, bau kedai dan lain-lain lah. Tu ada mau kedai. Itulah. Macam Speedmart tadi. Tadi Speedmart mau kedai. Nanti try Masuk tau. je tutup mata dah tahu okay Speedmart. Ya, boleh. Kalau bawa saya memang boleh. Memang boleh capai tu. Hidung kena sensitif sikit lah. Okay. Yang tu adalah beli emosi dan juga pengalaman. Okay. Seterusnya adalah branding. Bila dia resonate dengan pelanggan. Contoh macam orang pelanggan tu rasa, oh brand ni faham aku. So lebih cenderung untuk repeat purchase lah. Okay. Contohnya macam brand skincare yang guna bahasa yang real dan relatable. Masalah skin yang customer boleh relate. Contoh awak ada jerawat. Jerawat susah sangat hilang. Lepas tu tiba-tiba naik lagi banyak. Contohlah ayat-ayat yang boleh trigger, boleh buat orang rasa relate. So akan menyebabkan orang yang melihat tu rasa macam, oh lah yang ni akulah ni. Aku rasa macam belonging. Masalah yang kita sama. hadapi. So ataupun fashion brand yang promote self-confident dan body positivity. So dia akan buat customer rasa dia belong dekat situ lah. Contohnya dekat sini, kita tengok Dove ni. Produk Dove. Untuk semua skin tone boleh guna. Okay. So tak ada lah orang rasa macam, oh aku bukanlah sebahagian daripada community ni, so aku tak naklah guna. So dia semua. Dan kalau tengok satu lagi Atleta. Kenapa gelak? Janganlah gelak. Tak, macam tengok diri sendiri. Atleta. Dia promote self confident dan juga body positivity. Telah ni. Aku tak pernah tahu jenama ni. So lepas ni nanti nak tengok. Dia jual produk sukan, produk sports lah untuk. Adakah dia fokus kepada dia, orang yang kau tengok size? model dia tak, dia macam ini diversity untuk lah. Mostly semua ada, semua size ada, dan Mari semua kita orang boleh lihat. guna produk dia. Kalau Dia nak promote self confident dan body positivity lah. Tu message yang dia nak sampaikan. Macam tengok diri sendiri. Jangan malu, benda tu adalah confidence tau. Kena confidence. Menarik. Jadi apa yang HQ boleh buat? HQ boleh guna bahasa yang pelanggan guna, bukan ayat jualan semata lah. Bukan hanya bagi tahu tentang produk ni bagus ni, tapi tak relate dengan customer. Seterusnya adalah share value yang sama dengan pelanggan. Pastikan, contoh kalau jual produk makanan halal, ayat halal tu wajib kena ada lah. Ataupun produk-produk yang lebih organik, katalah eco-friendly contoh. Okay. Macam Intan yang rasa, okay, apa pendapat Intan kalau macam sebuah satu brand tu dia dah kuat dah. Ya. Dia dah sangat kuat dah. Tapi dia menipu daripada segi kualiti produk tu yang dia keluarkan. Okay, faham. So adakah dia akan, apa pendapat Intan? Adakah sebenarnya dia mengambil kesempatan di atas brand dia yang dah wow tu, ataupun sebenarnya dia rasa macam customer tak kisah pun kalau aku keluarkan tak berkualiti pun tak ada masalah. Customer takkan komplain sebab aku dah ada nama. Maksudnya tu dia brand besar tapi kualiti dia tu Menipu low. lah, Dia menipu kualiti produk tu. Harga mahal. Dengan harga yang mahal lah. Dengan harga yang sebenarnya tak setimpal pun untuk dikeluarkan dengan untuk customer beli dengan harga tu. Betul sebab sekarang pun banyak yang berlaku benda macam tu, sebenarnya dari industri fashion ke accessories kan memang adalah semua tu. Tapi kalau kita tengok kesan pendek, dia memang awal-awal okey. Orang ada trust tu lagi sebab orang beli sebab branding. Macam Nazin cakap, dia dah ada brand, kuatkan branding dia kan, semua orang membeli dengan dia sebab brand, sebab dia nama. Tapi kalau tengok jangka masa panjang tu, bila repeat orang purchase. Boleh kata macam tu, repeat purchase. mungkin tak akan berlaku repeat purchase kat lagi. situ. Sebab trust tu makin lama makin rendah. Sebab bila dah receive produk tu, kita tengok macam biasa je pun, apa yang premium je. Contoh. Lepas tu mungkin akan dapat, HQ mungkin akan dapat bad review secara langsung. Viral. Dan lagi satu paling orang cakap paling HQ rugi adalah silent boycott lah.
pelanggan akan silent boycott. Saya rasa kita semua pernah alami benda ni kan. Kita beli satu produk tu, rasa macam tengok dekat dalam dia punya video, Gambar tu wow cantik. Dia orang punya fotograf takat gambar tu cantik, buat Ya. video. Okay, angle Tambah-tambah ni, model angle tu. pakai cantik. Tengok lagi model apa pakai. Artis ke, selebriti besar-besar. Kita akan rasa macam, dia cantik ni, macam menarik. Tengok-tengok depan-depan, lah kulit macam ni. Kualiti tak itulah macam kita kualiti tak harapkan yang pun. diharapkan. So, benda tu akan jatuhkan trust kita lah dekat brand tu. So, apa yang saya boleh advise kepada HQ, jangan menipu. Pastikanlah produk yang kita nak keluarkan tu kualiti dia selaras lah dengan apa yang kita tunjukkan. Untuk jangka masa panjang lah, kesan dia jangka masa Sebab panjang. saya ada satu lah, saya pernah tengok macam Nazri cakap tu kan. Saya pernah tengok satu produk ni keluar dekat Instagram saya lah, iklan. Dia jual pakaian tidur perempuan, macam singlet macam tu lah. Lepas tu dia tunjuk tau sebelah-sebelah. Ni bijak lah, HQ ni pandai dia buat marketing dia letak satu dalam gambar punya yang dia guna sebagai macam produk display lah. Kan gambar kan, image tu warna dia macam ni, macam perempuan pakai lah, dengan video macam perempuan tu tengah meragakan. Memang nampak perbezaan warna, tapi dia tunjuk secara real lah. Macam contoh kan, macam satu singlet tu warna dia merah. Memang dalam gambar tu merah, memang merah, betul-betul merah macam terang. Merah hati. Merah terang tu. Tapi bila tengok dalam yang video yang dibubuh tu, sebelah-sebelah, macam perempuan tu tengah Macam meragakan. merun Tak, dia memang merah, tapi tak ada lighting, tak ada apa. Memang nampak real warna tu. So, orang tahulah macam mereka tahu nak expect apa bila barang tu sampai. Warna dia macam ni. Dia tak sama dengan macam yang tapi dalam gambar. disebabkan HQ atau founder tu tunjuk secara direct dalam satu iklan tu, orang boleh expect. Orang dah tahu nak datang Sebab macam dia mana. transparent. Transparent, betul, kejujuran brand tu sendirilah. So takkan ada bad review lah dekat situ. Macam mana pula ada setengah-setengah ni kan macam HQ fashion lah terutamanya yang okay, ini kita cerita pasal dalam konteks dengan size lah. Dan untuk baju kan ada banyak size. Tetapi dia mewawarkan dekat kita yang dia jual baju dia tu sampai size 6XL contoh. Okay. Tetapi kita yang sebagai orang yang memang biasa beli 3XL ataupun 4XL ataupun kadang-kadang 2XL, itu kalau tak makan je. Kalau tak makan jadi 2XL. Bila kita tengok 6XL dia tu, itu sebenarnya untuk saiz 2XL yang normal. Kenapa ada setengah HQ yang sampai satu tahap dia nak perlu sebenarnya barang dia tu bukan plus size pun. Tapi kenapa dia sampai tahap nak declare yang dia ada jual barang sebab nak plus tarik size? orang membeli dengan dia. Menipu Itu lah menipu lah. Tak macam kita pun lah. macam ini bukan saiz yang 6XL. sebenar. So adakah sepatutnya benda ni sepatutnya pada pendapat Intan lah ataupun kita sendiri sepatutnya HQ perlu peka lah benda ni. Ataupun sebab dia cakap 6XL tu kan, mungkin dia punya produk tu Cutting memang sizing kecil. Cutting yang kecil kan. macam Cutting tu lah kecil sepatutnya perlulah. Dia sepatutnya Dia bagi tahu tak? bagi tahu yang dia tak bagi tahu. dia tak bagi tahu. Tak kalaupun cutting dia kecil, sepatutnya dia tidak perlu sampai saiz dia tu dia buat sizing sampai 6XL. Yang sangat melampau itu untuk kita Kadang ni. 6XL tu dia punya dada 54 je. Padahal 54 tu 2XL, 3XL. Ya. So itulah kadang-kadang Jadi ni je lah, dekat luar jujur saya je lah. perlu bagi saya so kita tanya Intan kita jawab. Bagi saya HQ perlu Kita saling berkongsi. tak sepatutnya HQ perlu peka lah. Ya, betul. Okey, apakah sizing yang sebenar untuk plus size? Dia tengok marketplace yang diguna lah. Kalau marketplace Malaysia, ada ke sampai 6XL dia? Ada sampai 6XL. Tapi kalau produk dia tak menunjukkan benda tu memang 6XL, janganlah. Janganlah menipu. Jangan menipu lah. Bagi Tak saya dapat itu apa adalah kalau menipu lah. Dia Dapat macam bad review. Dapat bad review. Betul, dapat bad review. Dia punya nama, image dia pun tak terjaga. Lagi satu, bila customer dah terkena macam tu, akan jadi word of mouth lah. Akan tapi nanti ada juga. Ada kesan negatif dia lah. Tapi nanti akan ada juga yang customer akan komen. Kenapa tak check size dulu? Kita sebab kita check size lah. Kita tahu yang ini size chart ni bukan size yang sebenar untuk plus size lah contoh lah. Ini adalah satu argument lah. So HQ bagi saya HQ kat luar sana perlu peka lah daripada soal. Kalau fashion dia perlu peka dengan soal sizing. Apakah size yang kita kata standard? Kalau untuk yang normal size tu apakah ukuran yang sebenar? Dan kalau plus size tu apakah ukuran yang sebenar? Dia perlu tahu benda tu. Kira Nazin check jugalah sizing chart tu. Kita check. Sebab kadang-kadang tu bila kata sampai 6XL kita tengok
oh ini bukan saiz kita. Nak tahu juga kan 6XL tu Tapi- sampai besar mana. Tapi datang-datang saiz yang lain. Tapi kita tak belilah. Kita tak beli dari sebab kita dah tahu saiz dia tu bukan, tetapi yang jadi macam tak berapa best tu sebab dia declare sampai saiz 6XL tu. Tapi sebenarnya saiz dia 2XL saja. Ya. Sebab tengok chart tu kan, Ya, measurement tu. measurement tu. Maksudnya So, dia kena benda peka macam lah tu, bagi saya dia kena betul. peka lah. Jangan buat benda macam tu lah Ah, kan. Sebab tak memberi kebaikan pun selepas tu. Hmm. Dia hanya akan dapat bad review macam Ina cakap tadi lah. Dan word of mouth yang tak baik. Okay. Okay, seterusnya adalah loyal customer. Bila ada branding ni, dia akan promote brand secara sukarela lah. Macam review produk tanpa disuruh oleh HQ tu lah. HQ tu tak hire pun influencer ke apa ke, tapi dia sendiri nak buat. Promote lah. Sebab apa? Sebab dia rasa macam proud dengan produk tu. Dia rasa macam dah guna macam ada Nak function share ni. kebaikan kepada Banyak orang kebaikan lain. dia dapat, manfaat dia dapat daripada produk tu. So apa salahnya dia share review? Kan dia buat post dekat IG, dia tag, dia siap tag lagi HQ. So kat situ HQ dapat ni lah. Terima kasih. Dapat kebaikan lah. So apa yang HQ boleh buat? Jadikan brand tu shareable lah, boleh di share dari dekat Sokmed kan, senang untuk orang pegang dan sebagainya. Kemudian engage dengan pelanggan dekat Sokmed. Contohnya reply DM, repost story lah. Macam kalau ada orang tag tu, repost story tu. So orang tahu kat situ ada testimoni real. Okay? Jangan sombong. Okay, seterusnya ada. Okay, mesti pelik kenapa dia titik-titik tu. Okay, tak apa. Kejap ni saya tengok. Kita tengok contoh. Okay. Yang keempat adalah loyal customer boleh jadi brand ambassador secara percuma. So, orang membeli bila dia suka sangat dengan produk kita tu, dia bukan sekadar akan repeat purchase. Tapi dia akan fight. Dia akan pertahankan kita punya jenama tu. Okay, contoh local brand A ni dia kena kritik. Tapi pelanggan pertahankan dekat ruangan komen. Ataupun Tesla sebelum ni kena kritik. Tapi ada fans Tesla yang tersendiri yang defend Tesla. Okay, contoh. Okay. Alamak. Okay. Kita tengok. Klik-klik tu mesti dah tahu siapa. Saya tak nak tunjuk nama kan. Okay. Tengok ni adalah contoh. Nanti takut. Sebab tu saya tutup. Okay. Contoh lah kan. Ni saya tengok dekat TikTok je lah. Okay, contoh makan krip ni teringat-ingat sampai sekarang. Ni adalah contoh-contoh fans yang akan pertahankan. Sebab kalau ikutkan brand ni dia dapat banyak kencaman. Every time dia keluarkan produk baru, banyak je kencaman. Ada je fan-fan orang-orang yang tak suka. Tapi ada juga fans yang suka sebenarnya. Sebab contoh-contohnya macam ni lah. Okay, contoh tengok yang gambar nombor 2 tu kan. Ikut orang kot, bagi saya sedap je. Dah makan krip-krip lain. Ni punya paling sedap. Tapi ada juga orang yang mempertikaikan. Maksudnya awak tak makan durian lah tu. Dia kata durian kat krim kat sini lagi, tempat lain ada lagi yang sedap. Macam boleh hagak. Tapi orang orang cakap ada fans yang tertentu dia still defend produk tu lah. So jangan risau kalau kita dah ada nama branding, dah ada customer yang loyal, dia akan fight untuk brand kita. Sebab itulah penting. Tanpa customer tu sedar. Ya, betul. Dia Ni adalah free marketing je lah. So bukan free marketing lah. Yang ni akan bantu HQ lah. Bukan setakat HQ nak kena hadap seseorang, tapi akan ada orang lain yang tolong HQ juga naikkan nama HQ. Okay. So apa yang HQ boleh buat? HQ kenalah appreciate pelanggan setia yang dah bantu fight untuk brand HQ. Untuk pastikan tak jatuh lah jenama tu. Macam contoh boleh bagi loyalty rewards ataupun feature dalam post ataupun panggil untuk event khas. Okay. Kemudian boleh juga build satu community kecil. Buat close friend story. Masa kita macam kerap nampak dia duk pertahankan kita punya jenama kan, kita masukkan dia dalam close friend story. Ataupun kita nak buat satu produk baru, kita berbual dia dalam close friend story. So dia je nampak. So dia rasalah macam dihargai kat situ. Ataupun boleh buat group WhatsApp VIP list dan juga lain-lain lah. Okay. Okay, seterusnya adalah kuasa jenama. Bila ada branding, orang akan sanggup bayar lebih bila ada nilai jenama tu sendiri. Contohnya produk tu kadang-kadang dia memang tak ada beza pun, sama je dari segi kualiti dan sebagainya. Tapi disebabkan ada branding, ada logo, dan macam mindset kita jugalah. Benda ni macam contohlah kan, kita banyak orang membeli dekat kedai tu. So bila ada review yang baik-baik, so kita punya mindset akan rasa kedai ni mesti okey. So aku nak beli kat sini lah. Contohnya macam t-shirt putih plain yang RM10 kita dapat kat pasar malam. Kita versus dengan t-shirt putih plain H&M RM79. Tapi disebabkan kita dah tahu H&M tu ada kualiti yang tersendiri. Nama brand dia tu popular, dikenali, ramai orang beli. Dan orang-orang bukan orang yang biasa membeli. Kan boleh dikatakan yang macam elite jugalah. Orang-orang yang
ada Mampu, duit lah, mampu kemampuan. lah. So kita akan membeli tanpa kita sedar. Ataupun kopi biasa versus Gigi Coffee yang RM13. Orang akan beli Tetap Gigi beli Coffee. jugalah. Tetap Walaupun membeli. dia mahal. Betul. Contoh dekat tepi ni macam produk Starbucks jugalah. Kalau ada logo terus mahal. RM5.50 untuk ni lah euro kan ni. Euro. Kalau kosong RM1.2 je. Untuk yang euro punya ni lah currency. Ni kalau bag lah. Kalau macam bag macam sekarang kan ada isu yang tarif tu kan. Produk tu sebenarnya dekat kilang yang sama je semua, tapi disebabkan ikutkan kos dia kecil. Disebabkan ada logo, ada brand, dia jadi sampai ribu-ribu. So macam tu je lah. Tapi masih ada orang yang sanggup membeli. Sebab dah ada fans tertentu. So kalau macam tu kan, kalau kita dah tahu kan, kita dah tahu hari tu baru ni yang supplier daripada China sendiri dah tengah bongkar viral kan. dah bongkarkan harga sebenar untuk satu kos bag yang berjenama ataupun yang ada brand ni. So adakah kita sebagai, sekarang ni persoalan dia sebagai pengguna Abang kata celik minda kan? adakah kita perlu kita masih akan membeli yang berjenama tu, ataupun kita beli juga yang yang sama, kualiti yang sama walaupun harga dia mungkin murah sikit daripada yang berjenama. Mana yang kita nak pilih. Yang tu dia kena tengok poket kita lah. Dompet kita berapa harga. Dari setengah orang dia pentingkan brand tu. So mungkin dia akan beli dia lagi. pentingkan nama logo dekat beg dia. So dia mungkin akan mesti membeli dekat kedai yang mahal tu lah. So tapi kita bijak lah, jadilah bijak. Dia bijak. Tanya Iman apa? Saya bukan apa? Tepuk dada, tanya poket sendiri. Tanya poket sendiri. Kalau tak mampu tu tak payahlah sampai selera hutang. kita yang ada nama lah, tapi poket kita kena tanya poket kita tanding ke tak. Betul. Tepuk poket tanya diri sendirilah. Kalau rasa nak belilah. Tepuk poket tau. Betul. Tepuk dada, tanya selera, memang selera yang tu lah. Kena tanya poket. Poket tanding tak dengan selera tu. Poket okey tak? Adakah akan koyak nanti? Nanti koyak rabak. Duduk tepi jalan. Okay, so apa yang HQ boleh buat? Positionkan produk sebagai premium walaupun bahan sama. Contohnya dari segi packaging, storytelling dan juga presentation lah. Contoh macam kita buat video ke kan, ambil lah dari sudut yang lebih high quality, guna HD punya kamera. Ataupun invest dalam visual, ambil lah ambassador artis ke kan, selebriti ke yang dikenali. Guna tone of voice dan juga pastikan ada social proof. Lepas tu jangan takut letak harga tinggi kalau brand tu ada perceived value lah. Macam memang kualiti dia sangat-sangat baik lah. Ada nilai brand tertentu. macam Malaysia yang yang Intan rasa branding dia underrated tapi padu gila. Okay, saya rasa ada satu, tapi saya tak pastilah nak sebut macam mana. Sama ada dia padu ke tak macam tu. Bukan. Dia punya nama tu. Dia punya nama tu The MINERAW. Saya tak pasti nak sebut Mineraw ataupun Mineraw. Dia jual produk skincare lah. Dia jual produk skincare. Tapi produk dia memang vegan friendly. Tapi dia sebenarnya kan, ramai tak tahu sebab dia punya kompetitor tu, tahu tak The Ordinary? Dia berlawan, dia tu kompetitor dia. So niche yang sama. Dia nampak je macam biasa-biasa, tapi kalau tengok dia punya cara dia present dia punya produk semua tu sangat macam elegan lah. Call me lah. So bagi saya dia underrated tapi dia padu lah. Hebat lah dia punya produk tu. Dari satu dia vegan friendly, organik kan. So lebih selamat kot untuk digunakan macam tu lah. Boleh trial pun. Mineral. Boleh research lah. Okay. Alright. So seterusnya adalah kita nak elak cair dalam marketplace ataupun iaitu kena jaga identiti jenama lah. Contohnya produk popular tapi tenggelam sebab jual kat tempat yang salah. Misal kata macam kat Shopee. Kita jual kat situ kan. Situ ada banyak jenis brand. Ada banyak brand. Kita kalau contohlah hari tu saya search ni lah wallet. Macam-macam jenis wallet keluar. So tak ada nama kedai tu. Kalau contohlah orang tanya, cantiknya wallet kau beli kat mana? Shopee. Tak ada, tak bagi tahu pun brand apa. Kedai ke jenama. Tak ada. Kedai HQ tu tak dapat nama. Orang tak kenal. Orang kenal Shopee. Sebenarnya dia kena ada website sendiri lah. Ya, dia kena ada website sendiri. Invest lah sikit dekat website. Buat SOMAT sendiri kan. So lepas tu apa HQ buat? Bina channel sendirilah. Website, SOMAT, letak info jenama dalam packaging dekat Shopee tu. So walaupun kita jual dekat Shopee, letaklah dalam tu kan info. Contoh kad ke, kat mana boleh beli
website kalau ada. Contoh. Lepas tu konsisten dari segi warna, font dan juga tone of voice lah dalam semua platform omni-channel lah. Dalam semua platform yang ada yang kita guna website ke, social media ke. Contohnya macam Tesla sendiri, dia tak jual dekat showroom biasa. Dia memang direct to customer. Maknanya kita kalau nak beli, kita kena call. Kena call. Dia macam tak pernah direct call terus. lagi, patutlah. Dia tak ada showroom yang biasa tu lah. Tak pernah call lagi. Tapi harga dia sangat menakutkan. Itulah. Tak pernah call lagi. Patutlah tak pernah nampak Nanti showroom. mungkin satu hari nanti. Dia dah tak pernah nampak showroom. Kan? So saya pun tak pernah nampak showroom So dia. kena call rupanya. Ya, kena call. Dia direct Lagi to kalau customer. kita call, nanti dia follow up pula. Hai. Itulah. Dah tunjuk minat. Katalah saya nak survey je. Dah Lagi tunjuk follow minat up kan. pula. Lagi Okey follow kata up tidak. first stage. Follow up second stage sampai stage ke 10 tak beli-beli. Boleh kata kat dia, saya dah tanya selera okey. Tapi poket saya tak okey. Poket tak mengizinkan. Poket tak mengizinkan lagi, tunggu Lagi 10 tahun saya datang. Baru tahu. Patut okey. tak pernah nampak showroom. Alright, so kita masuk yang tu adalah cara lah kita nak bezakan HQ dengan pesaing. Okay, yang ni kita tengok dari sudut negatif dia lah. Apa kesalahan branding yang HQ patut elak? First kali adalah tak jelas membezakan HQ dengan pesaing lain, tak konsisten dekat platform yang berbeza, fokus pada produk bukan pada nilai untuk pelanggan, tak update branding bila pasaran berubah dan juga guna fake persona. Okay, yang first adalah tak bezakan HQ dengan pesaing. Brand HQ nampak biasa-biasa, dia tak ada uniqueness, dia tak ada. Macam USP dia tu kan, tak ada, tak nampak. Pelanggan tak nampak kenapa dia perlu pilih HQ dari pesaing yang lain. Contoh dekat sini saya letak, contoh ada 10 kedai dekat marketplace tu jual kek batik. Posting semua sama, guna ayat pun fresh, homely made. Contoh. Tapi macam mana nak membezakan kita dengan orang lain? Mungkin kita boleh letak tradisi turun-temurun. Contoh, beza dia. Ataupun kita letak lagi lain. Kita guna contoh kita guna coklat premium. Bahan premium. Coklat ganache. Barrels contoh kan. So nampaklah perbezaan dengan orang lain. So cara betulkannya adalah tanya diri sendiri, apa yang orang ataupun customer boleh dapat daripada dia seorang saja. Macam contoh aku je yang jual kek batik ni dengan coklat ganache. Orang lain tak jual. So itu perbezaan dia lah. Okey, contohnya tunjuk resepi warisan turun-temurun ataupun guna packaging yang eksklusif. Guna tagline yang unik untuk tunjukkan perbezaan brand HQ dengan brand pesaing. Tagline tu pastikanlah orang boleh ingat, bila sebut sekali je dah tahu ni kedai ni. Ni adalah jenama ni punya. Okay. Alright, seterusnya adalah tak konsisten dekat platform yang berbeza. Yang ni macam saya dah ulang tadi lah. Dari segi packaging, dari segi tone of voice, message, kena konsisten untuk setiap platform yang HQ ada. Website ke, social media dan sebagainya lah. Contohnya macam dekat IG tu guna perkataan macam kami dan anda. Macam formal kan. Tapi dekat TikTok buat konten yang macam budak-budak main konten, guna slang budak-budak. Lepas tu kalau DM reply kat DM pula guna ayat-ayat yang pendek, macam tak nak reply. So kalau dia ada reseller sendiri pun kena training dia lah. Kena tunjuk cara nak reply macam mana. So barulah dia standardize dekat semua platform dan orang tahu yang mereka tengah deal dengan brand yang sama. Tak ada negative impression lah. Tu penting ya sebenarnya, untuk membawa identiti kita. Okey, cara betulkannya adalah tetapkan satu suara jenama ataupun brand voice dan apply dekat semua platform. Buat brand guideline yang simple, jenis bahasa yang nak digunakan, tone of voice yang nak digunakan. So staff yang urus brand kena tahu tone yang dibawa. Okey. Right, seterusnya adalah fokus pada produk saja dan bukan nilai produk. Okey, pastikan hanya contohlah HQ hanya cakap pasal fungsi produk je, tapi tak bagi tahu manfaat di sebalik fungsi produk tu ataupun bahan yang digunakan. Okey, contoh kita tengok dekat sini. Lotion ni ada aloe vera dan shea butter. Okey, dia bagi tahu yang tu je. Tak ada explanation. Shea butter tu apa kalau Shea orang yang butter tu first time? Kita kena educate. Kalau sebagai HQ kita kena educate kita punya pelanggan. Setengah orang tak mostly orang mungkin tahu aloe vera tu apa. Function dia untuk melembabkan. Shea butter ni apa? Tak tahu. Ya, tak silap saya tak ingat lah. Saya tak baca lah. saya pun tak tahu. Nampak tak? HQ kena baca saya. Bukan semua orang faham lah. Ya, betul. Ingredient dia. So Nazli dah tengah research. Selalunya dalam lotion memang akan kita nampak shea butter ni, cuma kita sendiri pun tak pasti lah. apa dia punya kelebihan kan. Shea butter tu lemak daripada benih yang berasal daripada pokok shea. Dia pokok lah, sejenis pokok dia lah. apa? Untuk melembabkan. Melembabkan. Yang
yang boleh ditemui di rantau tropika Afrika Timur dan Barat. Nampak tak? Sangat-sangat ni eksklusif benda tu. Kelebihan dia adalah untuk banyak untuk ni lah kegunaannya untuk penjagaan untuk kelembapan kulit lah. Nampak tak? So kena educate lah pelanggan yang menonton tu nanti, yang menonton kita punya produk tu. So cara betulkannya adalah translate features kepada benefit. Bagi tahu benefit untuk setiap bahan yang kita gunakan tu. Lepas tu yang paling penting adalah HQ kena tanya, so what? Lepas setiap ciri produk. Macam produk ni ada aloe vera. Okay, so what? Kenapa? Aloe vera ni untuk apa? Bagi tahu lah. Aloe vera ni dia ada function bla bla bla. Dia boleh lembutkan kulit, dia boleh lembapkan kulit. So orang lebih yakin nak membeli produk tu sebab ada knowledge di sebalik ciri-ciri produk tu. Kemudian guna ayat yang relate dengan masalah sebenar pelanggan. Okay? Kalau macam contoh HQ tengah deal dengan customer ataupun audience yang ada masalah kulit kering, cakap lah awak ada kulit kering, guna aloe vera ni. Aloe vera ni boleh lembapkan ataupun shea butter. Aloe vera dan shea butter ada dalam produk lotion kami. Kalau macam lotion, macam Ines pernah tengok dekat Vaseline punya botol, memang dia terang-terang tulis for moisturizing smoothing ke apa ke. Betul, kat bawah packaging tu pun penting. akan ada for dry skin. Betul. Jadi kita tak payah fikir banyak kali, tak payah nak research dah pula tak payah kan. research dah. Sebab dah ada dekat packaging tu sendiri. Okay. So packaging janganlah kosong. Macam packaging ni saya tengok kan, dia tulis body oil is a blend of coconut bla bla bla, tapi dia tak beritahu kenapa coconut tu ada untuk apa. Kan? Dia nampak nampak cantik lah. Macam wow, premium nampak macam cantik tapi warna pun cantik, tak jelas fungsi tapi tak dia. jelas. Okay. Alright, lepas tu tak update branding. Contohnya tak buat update bila pasaran berubah. Produk start dengan style yang lama, bahasa yang digunakan outdated, design lama yang tak relevan dengan generasi baru. Contohnya logo yang masih vibes 2000. Contohnya dekat sini, okay, kita tengok Apple dulu sampai sekarang. Mastercard macam mana? Facebook tu paling saya terkejut sebenarnya sebab saya tak tahu yang Facebook dulu face mesh. Tak tahu. Saya baru first time saya tahu. Saya terkejut jugalah. Oh, tu nama dia sebenarnya. Mastercard pun macam tu. Dia macam bentuk eye. So dia rebranding dah lama-lama sikit. Orang dah tahu Master dah tak ada. Mastercard Dia tak ada, tulisan pun dah Mastercard hilang. dah Betul, hilang. macam Apple tu sendiri dah tak ada dah. Kan? Apple tu warna-warni Dulu betul dulu warna-warni. Kan? Yang first tu lagi lah tak jelas. Yang first tu saya tak pastilah apa tu. Kena zoom Kalau nak zoom macam mana? Apa tu ya? Yang ni sabar. Ni lah saya nak cakap, saya nak tunjuk. Yang ni lah bentuk dia, nampak dia mermaid. Kesiannya. Mermaid ajaib, dua kaki. Mungkin dia mermaid yang ada mix. Nampak tak? Itu revolusi dia lah. Lepas tu dia tutup lah. Tu nak bagi sopan sikit. Kan itulah. Itulah yang mungkin lah. Mungkin macam tu lah. Siapa yang design ni? Tak tahu. Kita kena pergi jumpa dia lah. Inspirasi tu tak tahulah macam mana kan. Contohnya lah. Ni tu kreatif. Nanti dia cakap macam tu. Mereka buat logo ni kenalah cakap apa? Ikut trend tu lah. Kerelevanan dalam industri pada waktu tu lah. So cara betulkan adalah HQ kena observe trend baru dalam industri. So maknanya bila kita kata brand ni dia perlu berevolusi mengikut masa tu lah. Dia maknanya kita tak perlu kekal kita tak janganlah kekal daripada awal macam tu sampai sebenarnya perlu ada satu perubahan lah. Macam contoh yang Mastercard tu sampai satu tahap dia tak perlu pun ada nama Mastercard, dah ada warna logo sahaja. Betul. Tapi kalau tengok timeline dia tu, perubahan tu ambil masa. Dia tak boleh jangan sekaligus 2 tahun sekali tukar. 2 tahun sekali. Sampai orang nak kenal. Biar ada masa dia tertentu dia lah. Lama kat lah tu. Dia rebranding ni dia tak boleh tukar secara drastik. Seketul tu tukar terus. Lepas tu jangka pendek tak boleh. Dia kena bagi masa untuk orang adapt dengan logo dalam baru. 20 tahun. Ya, akan ada 20 tahun. 10 ke 20 tahun lah. 10 ke 20 tahun. Tengok kepada, sebab kalau tengok Facebook tu tak lama. Kan kalau Mastercard tu dia ambil masa lama sikit. Tak adakah perubahan brand tu menunjukkan dia ada perubahan daripada segi penjenamaan ataupun dia punya fokus pula? Kalau itu boleh sesuatu kalau yang nak tukar boleh, tapi dia tak boleh secara drastik, tak boleh semua. Dia kena satu persatu. Kalau kita tengok Facebook tu mungkin dia boleh tukar dalam contoh Facebook yang 2 terakhir dengan last tu ambil masa 4 tahun sahaja. betul. Sebab
kebetulan masa dia tengah on top masa tu. Jadi mostly orang tengah gunalah. Betul? Jadi tak salah untuk tukar dalam masa 5 tahun tu. Ya, benar. Kalau tengok-tengok yang lain tu ambil masa juga 10 tahun. Lama kan? Macam Apple pun ambil masa lama juga. Kan untuk dapat yang hujung sekali tu. 5 tahun lama jugalah. Sebab dia pun kena apa? Kena brainstorm kan, macam-macam lagi untuk Tapi Apple tu sesuaikan tak dengan lari lah daripada asalnya tu. Masih Apple, cuma warna berbeza. Ya, semua Dia Apple. mengekalkan identiti dia lagi lah. Oh, yang first tu Apple. First tu, itulah. Rasanya macam tu. Macam pernah tengok dulu sekali. Tapi Saya rasa tu Apple juga. Cuma dia kekalkan. Apple yang first tu dia lebih kompleks. Apple saya rasa lah. So Bukan. Yang first tu adalah orang tak? duduk bawah Apple. Tu apa Isaac Newton yang apa tahu pasal graviti tu yang Apple jatuh. yang Apple jatuh dekat Dia punya principle kau bagi. itulah itulah betul? Faham. Tak Sebab silap tu dia lah. jadikan Apple jelas sekali. Ya, dia mengambil pendekatan tu lah. Dan memang ada Apple sebenarnya dekat pokok, dia adalah gambar lelaki dan ada sebenarnya ada lelaki di bawah pokok Apple. Okey, saya nampak dah. Saya dah nampak dah. Dia ada Principle Apple tu lah saya kat nampak situ. dah. Nampak tak cara dia rebranding. Mungkin yang first tu macam ni susah nak suruh orang lukis. Kan ada orang, ada pokok. Tapi kalau Kita tengok guna Apple Nazmin je lah. Syah itu Apple komputer. Kemungkinan pada Dulu awal punya tu lah, komputer awal-awal dulu lah. kan. Tak, maksudnya kalau dalam, cuba bayangkan daripada 1976 sampai ke 1977 tu dalam tempoh tu macam nak suruh orang. Dia setahun je tu. Sebelum dia dapat yang Susah Apple tu. sangat. Designer tu cakap. Susah sangat lah ramai kita sangat. ambil je lah Apple ni. Ambil Apple je. Kan. Kan? Betul? So macam tu lah. Itulah pentingnya rebranding lah. Jangan start dengan benda yang lama lah. Pastikan kena dengan trend sekarang dan relevan untuk generasi sekarang. Alright. Okay, seterusnya adalah guna fake persona. Okay, macam dalam gambar tu kan ada topeng. So dia fake persona. Brand cuba jadi sesuatu yang bukan diri dia. Terlalu ikut trend TikTok ataupun trend apa-apalah. Sehingga kan hilang personality identity tu sendiri. Okay, so macam contoh brand supplement untuk orang kerja. Tak kisahlah kerja pejabat ke kerja apa-apalah, kerja berat ke kan. Tapi dalam konten dia guna slang budak-budak. Budak Gen Z ke kan. Buat konten, buat TikTok trend. Macam sekarang kan TikTok trend sekarang kan ada lagu tu semua kan. Ikut bubuh template je kan. So tak kenalah dengan dia punya identity. So pelanggan akan confused dan tak rasa connected dengan brand. Dia akan rasa macam HQ ni betul ke? Jual ubat tapi buat trend velocity. Trend velocity kan. Boleh nak ikut trend tapi Jangan. boleh nak ikut trend tapi janganlah sampai hilang identiti tu. Kena ada limit lah. Kau nak buat tapi letak kat draft. Letak kat draft je, jangan post. Okay. Okay, so cara betulkan cara HQ boleh betulkan adalah kenal siapa pelanggan HQ lah. Audience HQ tu sendiri, target audience dia. Jadi autentik. Boleh guna trend tapi pastikan kena ada identiti ataupun personality yang dibawa oleh jenama HQ. Okay. So setakat tu je lah untuk fake persona ni. Saya nak masuk kesimpulan. Ada soalan tak nak tambah ke ataupun pengalaman? Ada ke? Nazmin semua jelas lah. Okay. Banyak apa tu kata contoh lah kita bagi dekat sini. Harap penonton boleh faham lah. Cakap tadi dapat membantu bagi idea. Ya, betul. Okay, so apa yang saya boleh simpulkan dari presentation saya hari ni adalah branding ni bukan sekadar logo lah. Macam kita tahu dia adalah cara HQ membentuk persepsi ataupun tinggalkan kesan kepada pelanggan. Dan branding ni juga dia membawa identiti jenama tu. Bukan sekadar logo semata-mata. Bukan sekadar warna, bukan sekadar visual. Dia adalah identiti, nilai, visi, misi syarikat. Okay, secara keseluruhan. So kemudian dia membentuk persepsi orang terhadap anda ataupun terhadap HQ lah dari logo sehinggalah cara bercakap dengan pelanggan. Branding juga akan membezakan kita dengan pesaing yang lain. Branding yang unik dan konsisten akan buat orang ingat dan pilih kita daripada pesaing yang lain. Okay, akan macam kalau nampak contoh tadi Pizza Hut kan. Tengok logo dah tahu dah. Okay, so penting branding tu kena ada. Dan branding juga akan cipta loyalty. Bila pelanggan rasa connected, dia bukan saja membeli tapi juga akan fight dan promote brand HQ. So itulah kepentingan. Kenapa penting sangatlah HQ ni kena ada brand, kena ada branding untuk jenama dia sendiri supaya orang ingat dan supaya HQ boleh kekal lah dalam tempoh masa yang lama dalam industri perniagaan ni sendiri. Ya, itulah yang saya nak simpulkan dekat sini.
Jadi pada penonton kita hari ni, ingat bahawa branding tu bukan sekadar logo dan warna. Branding adalah cara utama untuk bagi orang selalu ingat dan percaya dengan bisnes kita lah. Kadang-kadang tu produk ni sama, tetapi yang beza dia tu adalah branding tu. Branding tu yang akan membezakan kita dengan jenama ataupun pesaing kita. So keunikan. Kita perlu jadi lebih luar biasa ataupun unik lah. Keunikan apa yang kita bawa. Jadi harap apa-apa input yang diberikan oleh presenter kita hari ini sedikit sebanyak dapat membantu HQ untuk naikkan bisnes, sekaligus dapat membantu reseller kat luar sana untuk kembangkan lagi lah perniagaan. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe dan komen jika ada topik-topik yang menarik untuk kami bincangkan pada episod yang akan datang. Tapi sebelum tu kita juga nak ingatkan yang selain daripada general topik kita setiap minggu, kita juga ada Business on Air News yang kita akan bincangkan, yang kita akan kupas mengenai berita-berita semasa yang berkaitan dengan bisnes. Dan pada juga hari Selasa. Itu pada hari Selasa. Dan juga kita ada video segmen untuk react dan kupas yang berkaitan dengan untuk kita react video-video viral marketing. So macam mana Inas? Jadi terima kasih kepada presenter kita. Sama-sama. Itu sahaja untuk hari ini. Kami off air dulu. Bye.